Hai semua, dalam video ini saya ingin berkongsi tentang set komik Kampus Cilik yang telah saya beli menggunakan voucher buku Guru Madani 2025 khusus untuk kegunaan di rumah sebagai bahan bacaan santai dan sokongan pembelajaran. Set komik ini memaparkan kisah kehidupan murid-murid di sekolah melalui penceritaan yang ringan, menghiburkan dan sangat dekat dengan dunia kanak-kanak. Watak-watak dalam komik ini digambarkan dengan pelbagai latar dan personaliti, menjadikan ceritanya lebih hidup dan mudah difahami. Apa yang menarik mengenai komik Kampus Cilik ialah mesej dan nilai yang disampaikan secara tidak langsung melalui situasi harian seperti persahabatan, kerja berkumpulan, salah faham antara rakan dan hubungan antara guru. Pembaca dapat belajar mengenai nilai murni seperti hormat menghormati, tanggungjawab, kejujuran dan kerjasama. Untuk kegunaan di rumah, komik ini sangat sesuai dijadikan bahan bacaan santai bersama anak-anak. Ibu bapa atau guru boleh menggunakannya sebagai perbincangan ringan ataupun bahan perbincangan ringkas. Contohnya bertanya tentang watak kegemaran, pengajaran daripada cerita atau cara menyelesaikan masalah yang ditunjukkan dalam komik tersebut. Selain itu, format komik yang bergambar dan berwarna juga membantu menarik minat membaca, khususnya bagi murid yang kurang berminat dengan buku berbentuk teks panjang. Ia bukan sahaja menghiburkan, malah dapat meningkatkan kefahaman, kosakata dan kemahiran berfikir secara perlahan-lahan. Secara keseluruhannya, set komik Kampus Cilik merupakan pilihan yang sesuai sebagai koleksi bacaan di rumah. Ia ringan, bermanfaat dan menyokong pembelajaran secara santai dalam suasana keluarga. Terima kasih kepada inisiatif Guru Madani melalui pemberian voucher buku yang memberi peluang kepada guru untuk memilih bahan bacaan yang berkualiti dan relevan bukan sahaja di rumah, bukan sahaja di sekolah, malah untuk kegunaan di rumah. Sekian, terima kasih.